Bush. Hello. Kok mana aku ni? Aduh. Weh, tunggu aku. Kanan kiri kanan lah. Kenapa kau tak tunggu ejen buat? Tadi dia dekat belakang. Alah, sorry lah. Sampai hati kau dah tinggalkan aku. Siapa nampak ejen Rudi? Ni seorang lagi. Hilang mana tak? Weh, sini. Kau ni pergi mana? Aku dah pusing satu markas. Tadi ada pecah masuk. Cari Ali. Ada pencuba di bahagian basement. Bertindak segera. Mana ejen Alisha? Cepat, ejen. Cepat ejen. Tunggulah. Cepat. Ali, hentikan mereka. Apa aku dah buat ni? Alicia, bangun Alicia. Alicia, bangun. Alicia. Ini semua salah aku. Maafkan aku. Ush. Apa benda yang aku mimpi tadi? Uish. Nak kena tengok ejen Ali ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Chan daripada SM Collector. Macam biasa, another day, another movie review. Okay gang, listen. Aku ni baru balik daripada tengok cerita Ejen Ali The Movie 2. Dan sekarang ni, aku tak tahu macam mana nak move on, gang. Wow animation. Korang ni manusia ke alien? Sebab hasil korang memang luar biasa. First of all, aku nak cakap animasi dia. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Detail dia tu, lighting, camera angle, transition. Aku sampai lupa ni animasi Malaysia, kau tahu tak? Rasa macam tengah layan Pixar ke DreamWorks macam tu lah. Tapi lagi best sebab dia ada jiwa tempatan. Proud. Okay. Now masuk bab jalan cerita. Ali dia dah tak sama macam dulu dah. Dia lagi matang, lagi konflik. Macam dia sendiri pun tak tahu apa yang dia nak buat. Nak ikut arahan ke, nak dengar kata hati ke. Tapi aku memang sangat kagum dengan karakter-karakter dekat dalam cerita tu sebab semua tu ada function weh. Dan aku suka macam mana diorang highlightkan setiap ejen yang ada dekat dalam tu. Masing-masing pun nampak penting kat dalam tu. Jalan cerita dia pun memang tak bosan weh. Setiap babak tu kita memang tak boleh duduk diam macam apa next macam tu. Setiap babak tu dia diisi dengan adegan-adegan yang memang kita tak boleh nak keluar pergi tandas pun lah. Memang kena duduk situ sampai habis cerita. Kalau kau tertinggal satu scene tu je, kau rugi. Dan semua babak dekat dalam cerita tu memainkan emosi kita tau. Emosi marah ada, emosi sedih ada. Aku tak pernah nangis lah tengok kartun, tapi aku boleh nangis tengok Ejen Ali. Kenapa? Tak boleh cerita.
Tapi watak yang misteri tu aku memang betul-betul tak nak spoil. Korang memang kena pergi tengok sendiri cerita ni. Kau takkan sangka dia punya ending dia macam tu. Kena tengok weh. Berapa kali dah aku ulang ni? Pergi beli tiket sekarang. Aku nak puji sangat Wow Animation ni. Bukan je bagi kita filem yang cantik macam ni kan, tapi dia bagi kita rasa macam bangga gila tau sebagai rakyat Malaysia. Satu animasi Malaysia yang memang kalau kau tengok tu memang setaraf dengan luar negara punya animation. Sebagai rakyat Malaysia lah, aku memang bangga tengok cerita ni. Sebab aku rasa animasi kita memang tahap tertinggi dah lah. Benda yang aku paling suka dalam cerita ni adalah dia masukkan everything berkaitan dengan hidup manusia. Contoh macam hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, tanggungjawab kita dan juga pilihan hidup kita sendiri. Dia bukannya target budak-budak je sebenarnya audience dia. Dia target orang-orang yang dah besar ni juga. Aku tengok cerita tu pun aku rasa macam tersentuh. Yang mana dekat luar tu masih rasa lagi filem animasi Malaysia ni macam tak hebat. Korang kena tengok Agent Ali 2. Baru kau tahu kita punya standard animasi dah setaraf mana. Rating aku bagi 9.7/10. Wow Animation, please buat Agent Ali tu secepat mungkin sebab kita orang semua memang tak sabar untuk next story korang. Sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa like and share video ni. Please subscribe SM Collector dan kalau boleh tekanlah loceng kat bawah tu untuk next video SM Collector. And thank you so much for the support. Semestinya saya Aicha daripada SM Collector. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye. Tindak segera.